Jadi untuk bolehkan Perda, FGV, Media Negeri kena ada konsen sebagai PAC untuk membolehkan mereka bergerak ke hadapan. Kalau sekiranya tidak ada persetujuan daripada Media Negeri, agak sukar sikit lah. Maknanya sekarang ni FGV ni kalau berbanding dengan dulu, dividen, koperasi semua rendah. Jadi dengan adanya perubahan seperti ini, mungkin akan meningkatkan pendapatan ataupun dividen mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ada usaha-usaha untuk yang lebih baik lah. Tidak dia stagnan. Dia cepu, pelangkap kat situ je. Syarikat itu mesti ada 90%. Jadi kita memerlukan sokongan daripada pemilik-pemilik saham yang lain. Sekarang ini Felda ada 82%, pemilik saham lain yang terbesar ialah Pahang. Bunyinya 5%, tetapi tanpa 5% dia tak boleh sampai 90% yang disyaratkan oleh bursa tadi. Jadi bila Pahang bersama dengan Felda, dia sudah menjadi sekarang ini lebih daripada 87%. Artinya proses nak dapat 90% itu semakin hampir. Tetapi dalam masa yang sama, perjanjian person acting in concert ini, iaitu kerjasama ini, menjadikan hubungan Pahang dan Felda, pemilik Felda itu menjadi satu hubungan yang akrab, penting, banyak keputusan-keputusan mesti dilihat secara bersama. Ini yang penting.